Jom. Sekarang kita nak pergi macam MRT lah kan kat Malaysia. So, patut bunyi kan ni. Ni semua untuk MRT punya. Dia akan naik stesen 11 stesen. Oh, tu. Apa? 계단 내려가실 때 조심하세요. 계단 내려가실 때 조심하세요. Dia dekat adik. 인스타그램, 블로그, 유튜브, 틱톡에서 Comelnya. RM6 boleh lah. Hai. Banyak-banyak tempat, Daiso adalah pilihan paling terbaik.
Saya habis RM90 Mama. Mama habis tak sampai 300. Oh, tak sampai 300 aja. Ini. Mama like that. Ni. Macam ni. Ke nenek ya. Nenek yang suka Kopi. Americano. Yes. Brand Elia, very good. Dia tak ada ni Pak senang kasut, je. bagus-bagus. Serut 1,000. Boleh lah. Tak lagi satu beg dalam beg pun elok. Kepala saya ni Baguslah. Kenapa tak beli satu dua? banyak tu. Hai, kasut putih. Pun ada. Saya dah pilih saya punya. Saya pun ni je. Lepas ni saya suka, cuba kita pegang. Wah. Tak ni. Dia suka je nak. Baguslah. Tak nampak pun. Baguslah, ni bagus beli kan? Tiba-tiba saya ada event golf kan. Ambil gambar kan. Susah nak cari tangan ni. Dia pinjam awak. Last sekali. Kasut kat rumah. Dia dah test tadi. Banyak lah. Okey, dah itu je. Oh, dia nak ni. Warna apa patut saya beli? Okey, kakak nak warna selamat, warna orange tak selamat. Wah, cantik juga kan. Warna tak ada. Saya punya dari bawah tu. Cantik tak ni korang? Tokyo ke? Soking kakak terlalu nipis. Kakak pakai 8 kakak. Kakak memang kaki 8 ke? Kakak pakai soking kakak terlalu nipis kakak. Cantik tak? Cantik. Tegur pakai lah. Betul tak? Ya. Ni running ke bukan? Kurang, kita awal bagi 2 kedai lah. Tak tahu kat mana lah. Tapi rasanya besar. Ni K-drama. Wak. Kau kenapa dia ambil awak kat mana? Jauh punya ni. Beli apa? Adik punya ni, bam. Wah. Ni. Cute. Tu tak apa? Payahlah. Duit tak payah. Kotor Tak payah? juga. Tak payah. No need. Tak payah. Beli yang ni je lah kan? Ni kata tak nak. Cantik sikit. Nak sampai 18 sebab kita pasal 1 lebih. Tak ada. Dia RM21. Boleh? Mama. Tanya. Ma? Tok Ma comel. Top brands all here. Stock favorites like Comfort One, Ear Care, Pampers, Java, Medicare, Form,
Taknya bau. Dengan live fan lah. Ya. Kan dah cakap dah bayar. Mak, tekak kau sakit lah. Ha? Tekak kau sakit. Wah, ni kau boleh. Wangi tu. Oh, ni dah minyak wangi yang bau-bau tadi. Diam-diam, kakak punya. Tak. Kakak punya apa? Siang-siang. Cik Tahir je test tu. Ini free ya. Oh, Sini masuk random lah. Random padat sikit, macam su lah. Ni namanya Songsu eh? Ganam. Oh ni dah sampai Ganam? Honde. Honda. Apa ni? Baik sangat. Bukan yang kau. Kat pasar yang bawah tanah tu tapi macam 50 tapi biasa je. Oh. Masih dagang? Ha? Budaknya main boba. Nak air manis. Kita nak ambil appetizer ni. Kan kirain belum ah? Gambar sana ni. Ketalam. Tak tambah. Iya, di sini lurus. Yang naiki lurus sini aja, bukan yang di sebelah sini. Lurus, nanti di sebelah kiri. 조용히 잠금하여 기억을 꺼내들어 어느새 시간이 있어 분명히 너는 떠올라 길이를 맘속에 Ah, Nyonya kat situ. Mana? Tu, sana. Jom. Ini sulit. Ha, depan tu je tu saya. Nak masuk sini kejap boleh? Bye-bye. Nah, Cantiknya polkadot. Kau nak polkadot? ni kakak punya ni. Kau nak polkadot? Ni. Nak ni. Ni untuk 6 ni. Dekat kaunter. Kakak nak naik tak? Tak. Bestnya.
banyak remaja kan? Tak nak lah. Jauh. Hebatlah cerita. Tak sebab ni. Sebab trafik. Okay, 5 kilometer lagi. Okay, this a coffee. Tak. Susu pisang. Susu pisang. Kali kalau RM180. Tengok design sandal. Sandal pun nak cantik. Sandal saya tadi minat sandal tu sebenarnya kan? Yang mana? Yang tadi dekat Daiso? RM6.5 apa kan? Sandal Daiso apa? Oli suka tanya tadi. Oh. Allah, kita tak ada apa-apa pun. Lenggang dia jalan. Ini berapa? Hai. Kita nak pergi makan. Ikan bakar. Again. Makan. Kita makan awal lah hari ni So kita nak pergi shopping. Kita nak pergi Myeongdong lagi. Untuk kali kedua kalinya. Tak habis lagi waktu terlalu banyak. Beratur tak? Tak beratur. Tiket ni. Nak. Apa beza dua tu? Makanlah makan biasa. Spanish tak tahu apa benda. Ini letak apa masak-masak. Sam-sam. Suka hati dia rasa. Ni lah. Ni tu lah. Ni nak kentang. Okey, sekejap. Bawa ni sekejap Sekejap je. Bawa sana. Bawa ni. Bawa. Agaknya orang ni dia bagi besar-besar. Sayang lah. Jelas kan? Sedap dia ikan dia. Manisnya. Dapat kuah apa? Cili as. Betul ni kubur. Ini tak kuda Melaka ni. Good. Very good. Mana tu masuk apa? Fresh, kan?
dah. Wah, siapa punya? Kita kira okey dah lahir. Dulu kan kita tak dapat kasut ni pergi je, betul tak? Jom. Jom nak fresh orange. Kan? Bagi dia makan kat rumah. kau bawa spicy? Pork, mana? Tak nak. Wait, wait. Dia sakit kaki di belakang. Masa sakit kaki dia. Pakai pasport dah dapat tak refund. Hello guys, hari ni kita nak unboxing barang-barang yang telah kita beli sepanjang kat korang ni. Baru 2 hari. Saya ada lagi 6 hari. So, nanti kan unboxing akan datang. Tapi ni untuk unboxing kali ni sebab untuk 2 hari je. Sebab kita nak, apa nama dia? Nak kemas. So, kita kena unboxing cepat-cepat. So, ya. Yeah. Jom kita tengok satu persatu. Okay. Kita mula dengan barang daddy. Ni daddy beli guide kaki muka punya untuk dekat atas motor, kopi. Nah, ada kopi. Stocking. Ni untuk mulut. Daddy beli ni untuk tangan dekat atas motor. Daddy tak lupakan adik, daddy beli plastik untuk tai adik. Ni untuk gantung itu. This untuk travel punya. Ni dekat lutut lagi yang besar. Ni untuk beg apa nama dia? Beg kasut. Dia ubat gigi. Tengok ni. Kemain panjang je. Kita tak tahu sebenarnya apa. Ini ada penutup mulut untuk atas. Benar. Kejap kelal laju. Atas motor. Ni. Untuk mouse. Untuk adik. Banyak gila benteng. Koyok. Untuk badan kita. Badan aku pun sakit je sekarang. Semua badan sakit. Ni. Jaket. Ni. Charms. Dia beli ialah kamera. Kamera tiruan. Okay. Habis untuk dia. So, kita nak yang mama punya pula. Slipper. Ni. Sangat function ya. Untuk adik. Ni untuk laundry. Laundry juga. Ni kopi. Dan tempat ubat. Ni untuk dalam microwave. Ni perfume. Ni untuk dalam fridge. Ni halal. Korang pastikan kalau nak beli yang ni kat korang beli yang halal. Okay? Sebab ada yang halal. Halal. Beli ni untuk dapur. Untuk adik. Ni untuk steam. Ni mama beli singlet kelas. Mama beli semua ini. Face mask. Cantik. Ya, mama beli ini. Mama punya settle. Sekali kita nak ibu baju pula. Dah penat bosan sikit lepas tu kan kita ulang balik Daiso tu. Ni beli baju dekat apa nama kedai ni? Tak tahulah. Kedai kat Myeongdong ni kan banyak. Kita pergi kat Gangnam. Kita pergi kat Hongdae. Cantik banyak. Ni. Ni. Dan belakang dia ni. Cantik kan? Lepas tu ni saya punya. Cantik. Oh. Tu, dua tengok. Belakang dia, kosong dia. Saya suka dia. Oh ni. M Playground. Saya suka kedai tu. Banyak gila cantik weh. Malam ni duit saya dah habis. So saya tak boleh berbelanja. Kalau orang ni suka, tiba-tiba kat bawah tu ada sale. Okey kalau tu.
office dekat sana dia macam rata kan. Tapi tiba ada baju kat Korea. So macam why not crack kan. Ni mam punya. Dia buat apa ni? Ni kosong belakang. First ni belakang kosong je. Belakang dia kosong. Ni tulis ni ada. Yang belakang dia ni. Ni saya suka, cantik-cantik. I like it. So cantik. Belakang dia kosong. Baru saya tunjuk ni, kedai ni saya dah pergi first day Seongsu. Lepas tu pergi Gangnam. Tapi tak pergi-pergi. Sebab jauh apa semua kan, tak sampai semua. So saya macam, okay lah aku dah takkan dapat. Sebab saya sangat aim benda ni. Sebab murah satu dan dia kain cotton. So sebab kat Malaysia agak susah nak cari dan kebanyakan kat Malaysia mahal. Saya tak pernah jumpa yang murah lagi. So kedai ni sangat menjadi pilihan saya. Sangat cantik. Turut dia. Bukan satu. Ni cantik gini. Kain cotton. Ni. Jadi beli ni. Dengan mama beli ni. Si manis. Ni pun tak ada kat Malaysia. This. Semua sedap weh. Sedap gila. Yeah, and then this. Dia dibeli. Dan ini. Mama punya. So, seterusnya kita nak review benda dalam plastik bag. Daripada ABC Mart. That one. And then kemudian kita ambil ini. The first one. Cantik. This. Apa dia buat dalam mimpi? Keempat ialah this. Cantik gila. Tadi pun cantik. Ya, so ada apa? Beli perfume. Ni tak boleh buka lagi lah. Ni. Sedap. Dia sangat bau watery. Ni. Macam topi orang Korea. Macam ni. Pakai tu dia macam ni. Ya, macam tu tadi dah. Dia dibeli ni. And then, with my money, mahal. Habis duit saya beli ni. Safri. Sedap gila. Dan paling comelnya, dia bagi ni. Comel sangat.
taruh ni. Ni dekat Thomas. Ni hotel ni kasih. Hotel kasih. Kita beli ni. Kita tak tahu. Orang tu recommended. Diorang kata review bagus kan, jadi kita cakap ni dia sekali dengan strip dia. Mama beli ni. Mama beli. Ni pun sunscreen. Yes. My Dialba. Boleh? Macam ni. Comel. So, untuk diri saya membeli ini. Ini. Tak ni. Stiker dan kad. Cantik. Dia ada macam-macam. Ada cermin, ada dadu, ada ni, ada kunci. Untuk tak kat beg. Saya beli bukan satu, tapi 10. Ayah saya telah membeli. Baik gila stocking. Dia macam orang ni ada. Betul ni. Cantik. Saya beli ni. That's all for my unboxing video. Nanti kita tengok lagi sebab ada banyak hari lagi. So, bye. Jadi nak, mama diri dah buat gambar dah.